Okay guys, ini dia Aveta Nova 250. Hoi, wow. Motor China. So antara soalan yang sering saya terima, kenapa ramai sangat orang bawa masuk motor China ni guys? So salah satu daripada jawapan dia tu adalah nombor guys. Kita tak boleh nak tengok persepsi orang ataupun komen-komen netizen dekat social media. Kita kena tengok nombor dan statistik, data dan fakta. Untuk tahun 2025 ni, jualan motosikal China dekat negara kita ni setiap bulan melebihi 10,000 unit guys. So ini menandakan ada perkembangan ataupun pertambahan dari segi permintaan motosikal China dekat negara Malaysia ni guys. So bila ada permintaan, maka ramailah yang akan bawa masuk motosikal-motosikal daripada China ni. And kenapa selalu skuter? Asyik-asyik skuter. Sebab benda yang sama. Kita kena tengok numbers, statistik, data dan fakta. Untuk tahun 2025 ni ada peningkatan untuk market skuter ataupun jualan skuter dekat negara Malaysia. So hari ni Aveta melancarkan sebuah lagi skuter dan sebuah fun bike. Jom kita tengok. Alright guys, ini dia Aveta Nova 250. Baru saja dilancarkan sebentar tadi. So, rupa hadapan dia macam kenal kan? Lampu depan dia ada projektor 4 biji kiri dan kanan. Wow. Dan ini lampu belakang dia. Hai, macam kenal kan? Depan belakang macam kenal. Itu dia. Paparan meter full color TFT 7 inch. Oh, there you go guys. Ada CCTV kamera dashcam depan sahaja. And of course ada TPMS untuk tire pressure monitoring system guys. Dikuasakan dengan enjin 244cc 1 silinder yang mampu menghasilkan kuasa sekitar 25.5 HP dan juga 23 Nm of torque. And final drive dia of course menggunakan CVT automatik. Agak tinggi juga windshield dia ni. Saya rasa kalau kita berdiri tegak tengah top speed, angin betul-betul atas kepala saja. Ini kamera hadapan dia guys. Sistem suspension hadapan dia menggunakan telescopic fork. Sistem brake hadapan menggunakan disc. Ada ABS dual channel dan ada traction control system. And dia punya caliper dia, caliper radial 4 port guys. Padu tak padu. Sistem suspension belakang dia pula menggunakan dual shock ni, kiri dan kanan, dan ada sub tank guys. Dan ini kompartmen bawah seat dia. Agak kecil pada saya untuk sebuah skuter 250cc. Apa pendapat korang? Sistem kunci dia menggunakan remote, so keyless lah guys. And sebelum tu kita tengok tangki petrol dia dulu. Ini tangki petrol dia, 12 liter kapasiti tangki petrol dia. Mantap, cukup lah untuk sebuah skuter 250cc. Ini menggunakan rim saiz 14 inci hadapan dan 13 inci belakang. Itu tadi tu korang tengok yang adik yang duduk atas ni, tinggi dia 140 lebih je guys. Dah macam budak sekolah dah naik motor saya tengok. Aveta Nova 250 ni dia datang dengan dua warna guys. Kita ada metal grey dan kita ada satu lagi ni emerald green. Yang ini dia hijau dan ada pearl-pearl sikit ni guys. Harga jualan untuk Aveta Nova 250
bermula daripada RM14,388 sahaja. 14,388. And diorang ada keluarkan model ni juga guys. Marvel 150. Motor fun bike ni. Ada color hitam, ada color biru ni. Dikuasakan dengan enjin 1 silinder 150cc yang mampu menghasilkan kuasa sekitar 10.6 horsepower dan juga 11 Nm of torque, macam itulah. So yang ini harga jualan dia sekitar RM7,988 sahaja. So ini very niche market lah. Kalau siapa-siapa yang berminat fun bike ala-ala cup klasik ni kan, korang bolehlah try. Ataupun dia orang panggil super cup lah kan. Ni orang panggil super cup. Bukan super moped, super cup. Alright guys, itu dia Aveta Nova 250 dan juga Aveta Marvel 150. Aveta Nova 160 pun diorang akan keluar yang updated version. Ya, dia punya orang kata kompartmen dia lebih besar, ada ABS, ada traction control. And untuk pengetahuan korang juga, untuk Aveta sahajalah jualan motosikal diorang mencecah hampir 2,000 unit setiap bulan. So itu untuk Aveta saja tau. Dekat Malaysia ni ada berapa banyak lagi brand motosikal China. Alright guys, sekiranya korang berminat dengan motosikal Aveta tadi, korang boleh pergilah dekat mana-mana dealer Aveta yang terdekat dengan korang. So sehingga kita berjumpa lagi di next video. Bye, Assalamualaikum. Dan ini adalah barang-barang yang saya pakai kalau saya pergi shooting. Of course, kamera saya kalau saya nak shoot video motosikal, saya akan pakai DJI Osmo Pocket 3 ni. And ini adalah kalau saya on board, selalunya saya akan pakai inilah DJI Action 5 Pro dengan Insta360 X5 saya tengah pakai sekarang. Mikrofon saya pakai DJI Mic 2 dan juga DJI Mic Mini. And ini adalah bag yang paling saya suka sekali. Dah bertahun-tahun saya pakai bag ni. Hypergear Ranger ini 15 liter. Ini dah macam-macam event, macam-macam launch dah dia follow saya. Memang saya suka sangat. And korang tengoklah, dah season dah. Mungkin saya akan beli yang baru juga. So kalau korang minat, korang boleh beli. Sebab saya suka, sebab dia pakai sling macam ni guys. Jarang nak jumpa bag Hypergear ataupun apa-apa bag waterproof yang pakai sling macam ni. Saya suka pakai sling ni sebab saya boleh letak mounting action camera saya kat sini. Mantap kan? Mounting ni pun best ni. Mounting untuk bag. Ini pun saya pakai. Kalau saya ada 3 bag, saya beli 3.